mikrofon terbaru daripada brand TNW. Dia ada mikrofon baru leverage mic macam ni, comel, compact, besar 3 jari aku ni je saiz dia. So dalam ni kau akan dapat 2 mikrofon besar-besar ibu jari macam ni, and then kau akan dapat 1 receiver. Receiver ni kau boleh pilih sama ada kau pakai USB-C ataupun kau pakai Lightning. Macam aku pakai dekat iPhone 16 Pro Max. So 16 Pro Max ni pakai USB-C, so aku just cucuk je dia kat sini and then dia akan connect, so aku boleh terus pakai mikrofon ni. Kalau korang nak tahu kualiti mikrofon ni, korang boleh check out dekat full video yang aku buat sebelum ni. Korang boleh tahu berapa kualiti dia, okey ke tak okey. Ada screen macam ni, digital screen, nak beritahu berapa lagi. So dia akan bagi tahu kat sini berapa lagi dia tengah charging ke, and then berapa lagi remaining battery dekat dalam casing ni. And then setup dia mudah, plug and play saja, cucuk dan record. 40 meter jarak range daripada receiver tu adalah 40 meter. Precise audio dia memang macam mana dia record macam tu lah keluar dekat speaker kau. Dia punya high timbre, maknanya clarity voice tu tinggi. And then dengan harga semasa video ni dibuat, harga dia bawah RM70 untuk korang live ke ataupun kau streaming ke, kau nak buat content creation ke, charging menggunakan USB Type-C. Dia datang sekali dengan pouch macam ni, so kau boleh simpan mic kau dalam pouch macam ni, and then dia datang juga dengan kabel Type-C macam ni. So kalau korang berminat, check out dekat beg kuning kat bawah, claim semua voucher, free shipping, and then kau dapatkan mic daripada TNW ni. And then kau komen kat video aku, okey ke tak mic ni. Macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni. Kita jumpa di next video.